Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaina binti Zulkifli, nama matrik C22A0531. Hari ini saya ingin membentangkan SCH 2093 Sastra Islam semester Februari 2024/2025 menerusi analisis bahasa dalam syair Ke Makam Bonda karya Usman Awang menggunakan teori takmilah. Yang pertama iaitu tema perbincangan. Syair Ke Makam Bonda karya Usman Awang mengangkat tema mengenai kesedaran tentang kematian dan kehidupan selepas mati, sekaligus mengajak pembaca untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi alam akhirat. Selain itu, nilai keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala terselah dalam doa dan harapan agar ruh bonda sentiasa berada dalam rahmat dan lindungannya. Seterusnya, latar belakang. Kajian ini adalah berkaitan mengenai syair Ke Makam Bonda yang telah ditulis oleh Usman Awang. Syair ini memaparkan perasaan kasih sayang, penghormatan dan kesedaran terhadap kematian melalui ziarah ke makam. Dari segi bahasa, syair ini menggunakan gaya bahasa yang indah dan simbolik untuk menyampaikan mesej rohani dan moral yang lebih berkesan. Bahasa yang digunakan bukan sahaja membawa keindahan estetik, tetapi juga mengandungi unsur ketuhanan dan akhlak mulia yang mendalam, selaras dengan nilai-nilai Islami. Justru itu, Usman Awang seorang insan yang berilmu tinggi dan mempunyai kefahaman terhadap agama. Berdasarkan kajian yang telah saya perolehi, saya telah menggunakan teori takmilah. Berdasarkan kajian ini, pengganji menggunakan teori takmilah yang diperkenalkan oleh Dr. Syafiq Abu Bakar, iaitu pensyarah di Jabatan Persuratan Melayu JPM Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1993. Teori takmilah berkait rapat dengan falsafah dan prinsip-prinsip keislaman adalah bersifat syumul, iaitu menyeluruh dan holistik. Teori ini dikatakan bersifat holistik kerana mempunyai 7 prinsip-prinsip melibatkan segala aspek, iaitu ketuhanan, kerasulan, keislaman, keilmuan, estetika, pengarang dan insan. Namun, kajian ini hanya menggunakan 3 prinsip sahaja dalam membuat kajian, iaitu ketuhanan, estetika dan keilmuan. Seterusnya, sorotan kajian lepas. Yang pertama iaitu Fatimah Abdullah 2010 telah melihat sastra Islam sebagai medium dalam menyampaikan nilai murni, etika serta unsur keinsafan yang terdapat dalam diri. Yang kedua iaitu Rahman Bujang 1992 menyatakan puisi Islam mengangkat martabat rohani pembaca ke arah pengabadian kepada Allah. Yang ketiga iaitu Muhammad Mokhtar Hassan 2007 menekankan bahawa sastra Islam berteraskan Al-Quran dan Sunnah serta membawa mesej dakwah dan akhlak kepada individu. Yang keempat iaitu menurut Andi Sabirin 1973, puisi dan bahasa itu amat rapat hubungannya. Hubungan ini yang menyebabkan suatu puisi itu terbentuk daripada susunan bahasa yang bukan sahaja bertujuan untuk menghasilkan bunyi yang menarik, tetapi juga menyampaikan sesuatu amanat dengan lebih bermakna dan bijaksana. Dan yang terakhir iaitu Awang dan Razi 2020. Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keindahan gaya bahasa dan pertautan dalam puisi Usman Awang sehingga beliau diangkat sebagai tokoh besar dalam dunia penyair. Analisis kajian. Terdapat 3 analisis kajian semasa saya membuat kajian syair Ke Makam Bonda, iaitu yang pertama prinsip ketuhanan. Menurut Kalam Insani 2016, sifat ketuhanan adalah sifat-sifat yang ada pada Ilaha, iaitu Tuhan yang sebenar, yang wajib disembah dan ditaati. Ilaha iaitu ialah bernama Allah. Allah wajib disembahyang dan ditaati kerana Allah mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Selain daripada Allah, alam ataupun makhluk tidak boleh ada sifat-sifat ketuhanan ini. Contoh dalam petikan syair, ada doa kami pohonkan, air mawar kami siramkan. Baris ini jelas menunjukkan amalan spiritual si anak kepada ibunya yang telah meninggal dunia. Doa adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggambarkan kebergantungan kepada Tuhan untuk mencurahkan rahmat kepada roh si mati. Ini mencerminkan kepercayaan terhadap kuasa Tuhan dalam menentukan nasib akhirat seseorang.
Prinsip yang kedua iaitu estetika. Mengikut Jean Jouvenel 1972, estetika merupakan kesan penghayatan daripada kehalusan seni, sastra yang memantulkan rasa indah, kudus, terharu, cinta dan sebagainya. Contoh dalam petikan iaitu wangi berseri puspa Kemboja menyambut kami mewakili bonda. Baris ini menampilkan imej alam yang lembut dan simbolik, iaitu bunga Kemboja yang lazimnya dikaitkan dengan kawasan perkuburan. Namun, dalam syair ini, bunga tersebut digambarkan menyambut kedatangan anak-anak si mati, merupakan satu personifikasi yang indah, menyampaikan rasa tenang dan kasih yang masih terasa meskipun si ibu telah tiada. Ini menyelahkan keindahan penyampaian mesej melalui bahasa puitis. Yang terakhir iaitu prinsip keilmuan. Dalam Islam, akal merupakan alat yang paling utama bagi menyampaikan ilmu, khususnya yang berhubung dengan sesuatu yang alamiah dan rasional bersifatnya. Manakala melalui hati adalah merupakan saluran ke arah ilmu yang rohani sifatnya, yang dikenali sebagai makrifat. Bagi kedua-dua bidang berkenaan, sastra berperanan dari segi takamul mempertingkatkan kedua-dua bidang tersebut. Contohnya, begitu bakti kami berikan, tiada sama bunda melahirkan. Baris ini menyampaikan nilai moral dan keinsafan bahawa sebesar mana pun jasa anak kepada ibu, ia tidak akan mampu menyamai pengorbanan seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya. Ini memberi kesedaran dan ilmu kemanusiaan kepada pembaca tentang pentingnya menghormati dan menghargai jasa ibu. Rumusan. Syair Kemakan Bonda karya Usman Awang telah memenuhi prinsip yang terdapat dalam teori tahmilah melalui penekanan kepada ketuhanan, estetika dan keilmuan yang terdapat dalam karya tersebut. Jelaslah bahawa prinsip ini dapat dilihat dalam kajian yang mencerminkan ciri-ciri sastra Islam seperti tauhid serta unsur kerohanian dan pembersihan jiwa yang menjurus kepada pendekatan diri kepada Allah. Oleh itu, pengkaji telah memahami nilai sastra Islam secara mendalam serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Akhir sekali iaitu rujukan. Saya telah mendapat 5 rujukan semasa menjalankan kajian ini, iaitu yang pertama, Dewan Bahasa dan Pustaka 1988, iaitu unsur-unsur Islam dalam puisi Melayu moden. Yang kedua, Harun Maqbiyah 1989, puisi Melayu tradisional Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ketiga iaitu Muhammad Haji Saleh 1988, pengenalan puisi Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang keempat, Muhammad Tani Ahmad, Sarah Sadun dan Suhaimi Haji Muhammad 1988, wajah biografi penulis Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang terakhir iaitu Rahman Syahri 2013, gaya dan puisi Usman Awang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.